Okay, ini company issue kepada korang pengguna-pengguna Mercedes 1.3 engine M282 Isu dia bunyi bertukang ataupun knocking daripada gearbox lah. Okay, so kembali lagi dengan Transmatic Auto Best. Hari ni kita cerita pasal Mercedes Mat. So hari ni kat belakang aku ni adalah flywheel 2 biji daripada engine mana? Ni adalah flywheel untuk Mercedes A-Class lah. Yang engine baru yang 1.3 punya kod engine dia M282. Untuk model ni dia ada isu dengan ini company issue kepada korang pengguna-pengguna Mercedes 1.3 engine M282 kat luar sana aku bagi tahu ni kes yang kita dah dapat 2-3 biji lah. Isu dia bunyi bertukang ataupun knocking daripada gearbox lah. So bila kita check bukan gearbox punya masalah sebenarnya. Okay, dia masalah daripada flywheel. Kenapa bunyi tu dekat gearbox? Sebab flywheel ni bersambung dengan gearbox. So that's why bunyi tu daripada bahagian gearbox lah. Dengar memang betul-betul tengah gearbox. Kau pakai stetoskop yang doktor dengar tu pun memang dengar daripada gearbox lah. Tapi bukan gearbox ni problem. Dia flywheel lah. Sebab apa? Okay, so macam kau tengok ni adalah flywheel yang kita dah buka lah. Dual mesh flywheel yang kita dah buka. So benda ni selalunya isu dia dekat bahagian tepi ni lah. Okay, grease dia bocor. Bila grease dia bocor, belah dalam ni akan menghasilkan bunyi lah. Dia punya isi dalam dah tak ada. Dia dah kering kat dalam. Sebab tu dia menghasilkan bunyi lah. So ni kita dah dapat dah barang barunya. So ni adalah flywheel baru dan ni adalah flywheel yang lama lah. So kita dengar bunyi dia. Okay. So ni nampak? Bunyi dia padat. Ni yang lama. So korang kat luar sana kalau ada masalah nak cek lah kereta-kereta korang untuk guna-guna Continental kat luar sana, Mercedes ke Continental kat luar sana, berhampiran Putrajaya dan Cyberjaya, boleh datang ke Transmatic Auto Best. Okay, kita buka Sabtu dan juga Ahad. Okay.